Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini yuk berada di sini ya, di pusat perniagaan Barokah, Jalan Pemimpin, Kampung Manjun. So hari ini kita nak review tokenya WhatsApp kita 2 hari sebelum ni. Dia kata bas ni nak datang, kita pun tak pernah jumpa. Dan hari ni kita jumpa JSS 7000. Ni dia abang driver untuk bas FD Gemilang. So jom sebelum kita masuk ke dalam, kita review luar dulu. Kita tengok. Kalau kita tengokkan corak untuk FD Gemilang sama saja. Dia punya warna tu kan, taburan warna dia hijau, ungu dan juga warna pink. So sekarang kita berada di bahagian belakang bas bersiaran FD Gemilang yang dibuat oleh TMS Bus. Kata silap saya model ni P13E ke P13. Rasa P13E kot. Okey, jom kita pergi bahagian tepi. Berkilat tu. Biasalah kalau kat Johor kan, tak kilat tak kawan guys. Okay, jom kita masuk bahagian dalaman. Kita tengok untuk JSS 7000 ini guys. Jom kita masuk. Biasalah tu, barang-barang ada orang kan. Okey. Alright guys, so inilah bahagian dalaman untuk bas JSS 7000 ini, menggunakan seat orient yang berwarna biru dan mempunyai corak berwarna orange. So ada barang-barang ni biasalah, tolong abaikanlah. Sebab tengah orang kata jalan rombongan Cik Kia macam tu. So setiap seat dilengkapi dengan tali pinggang keledar. Bahagian atas mempunyai luggage compartment. Beginilah. Atas juga dibalut sama macam tempat duduk. Dan kita terus ke depan, ada sebuah televisyen di sini. Dan bas ini menandikan UDA JA ya bang? Ya, Unit JA guys. Okey, selesai bahagian dalaman kita tengok. Jom kita sambung bahagian hadapan pula untuk JXS 7000 ini. So inilah dia antara model yang terawal yang dikeluarkan oleh TMS Bus ataupun Terus Maju Service. So sekarang kita tengok bahagian mata bertentang mata untuk bas JSS 7000 ini guys. Seperti biasalah, kalau bas FD Gemilang ataupun bas lain pastinya akan tertulis nama syarikat dekat bahagian cermin hadapan. So bas ini dimiliki oleh FD Gemilang, maka itu dia FDG Travel and Tours tertulis besar di bahagian cermin hadapan. So kita tengok daripada sisi sini, memang berkilat. Orang kata memancur matahari. Matahari memancur, kena pula dekat tayar dengan rim. Tak kilat tak kawan guys. Okay, jom kita pergi bahagian belakang balik. Kita pusing bahagian belakang balik. Alright. So lampu semua full LED Kalau kita tengok semua lampu full LED. So ada hotline untuk aduan 019 736 7000 016 770 dan sesiapa yang nak menggunakan perkhidmatan bas yang disediakan oleh FD Gemilang, orang kata 7000, nombor peliknya semua 7000 lah. Boleh hubungi nombor telefon yang tertera 0197927000 atau 0973677000. Ataupun malah nak telefon, malah nak WhatsApp, atau email saja guys, fdg7000@gmail.com. Yang ini pun FD Gemilang pun jalan juga. Jadi kita dah tak tahu nak ambil yang mana lah. Kita ambil je mana yang sempat. FD Gemilang, selamat jalan.